Pemain sayap Terengganu FC, Safawi Rashid, kembali menjadi pencabar hebat kepada Arif Aiman Hanafi. Kapten skuad Terengganu itu beraksi cemerlang selaku pemain pinjaman musim 2024-2025 dan menjadi tunjang pasukan Pantai Timur itu. Pemain berusia 28 tahun itu kembali menemui rentak jaringannya apabila menjaringkan 17 gol dalam semua kejohanan, termasuklah 3 bantuan jaringan setakat ini. Reputasi Safawi mula menjadi buah mulut selepas tersenarai dalam pencalonan akhir bagi anugerah bola sepak kebangsaan ABK 2024-2025 selaku pemain tengah terbaik oleh MFL. Beliau bagaimanapun berdepan persaingan sengit bersama Arif Aiman selepas kedua-dua pemain ini menonjol bersama pasukan masing-masing. Pemenang anugerah pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia 3 kali berturut-turut ini cemerlang mencatatkan 18 jaringan dan 14 bantuan jaringan musim ini. Seorang lagi pencabar anugerah tersebut ialah pemain tengah Sabah FC, Stuart Wilkin, yang terus konsisten mengemudi jentera tengah The Rhinos musim ini. Antara Safawi Rashid, Arif Aiman Hanafi dan Stuart Wilkin, siapakah yang bakal menerima anugerah bola sepak kebangsaan ABK selaku pemain tengah terbaik oleh MFL?